Pernah tak kau dapat pujian yang buat kau rasa pelik? Macam ada yang tak kena. Kawan kau cakap, "Wah, beraninya kau pakai baju warna tu," sambil senyum. Atau bos kau kata, "Untuk orang yang tak ada pengalaman, kerja kau ni okeylah." Secara teknikal, ia bukan hinaan. Tapi kau rasa macam baru ditumbuk perlahan-lahan di perut. Kau tertanya-tanya, aku ni sensitif sangat ke? Atau aku patut marah? Selamat datang ke dunia mikroagresi. Serangan kecil yang menyamar sebagai perbualan biasa. Ia adalah komen-komen pedas yang dibalut dengan gula-gula, direka untuk membuat kau mempersoalkan kewarasan kau sendiri. Dalam video ini, kita akan bedah siasat anatomi serangan pasif-agresif ini. Dan yang paling penting, aku akan berikan kau satu soalan. Satu soalan mudah yang akan melumpuhkan mereka serta-merta. Jadi, apa sebenarnya mikroagresi? Fikirkan ia sebagai kematian oleh 1000 hirisan kertas. Satu hirisan takkan membunuh kau, ia hanya menjengkelkan. Tapi 1000 hirisan, ia adalah komen-komen kecil dan sindiran yang berulang kali menafikan realiti atau pengalaman seseorang. Selalunya berdasarkan stereotaip. Contoh klasik, "Wah, awak patah bercakap," untuk seorang. Atau dalam mesyuarat, seorang wanita memberi idea. Tiada siapa peduli. 5 minit kemudian, seorang lelaki cakap benda yang sama. Dan semua orang puji, idea bernas. Ini bukan salah faham. Ini adalah corak. Dan ia sangat berkesan kerana ia mempunyai penafian yang munasabah. Pelakunya sentiasa boleh berkata, aku gurau je. Atau, kenapa kau sensitif sangat? Ini memindahkan beban kesalahan kepada kau. Tiba-tiba, kaulah yang bermasalah, bukan komen mereka. Ini adalah sejenis gaslighting yang halus. Ia membuatkan kau ragu-ragu dengan persepsi kau sendiri. Jadi, kenapa otak kita susah sangat nak proses benda ni? Kerana ia bermain dengan bias kognitif kita. Otak kita suka jalan pintas. Stereotaip adalah jalan pintas mental. Cepat, tapi selalunya salah. Mikroagresi mengeksploitasi jalan pintas ini. Ia menghantar mesej tersirat yang bergema dengan stereotaip yang mungkin kita semua pegang secara tidak sedar. Contohnya, komen, "Tenanglah, jangan emosi sangat," kepada seorang wanita. Mesej tersiratnya, wanita secara semula jadi tidak rasional dan terlalu emosional. Ia adalah stereotip yang sudah lapuk tetapi masih berkesan. Bahagian paling jahat, ia membuatkan kau kelihatan seperti orang yang memulakan pergaduhan jika kau bertindak balas. Kau yang mencipta drama. Kau yang tak boleh terima gurauan. Perangkap yang sempurna. Baiklah, cukuplah dengan masalah. Mari kita bercakap tentang penyelesaian. Ramai orang akan menasihatkan kau untuk abaikan saja atau lawan balik. Kedua-duanya ada kelemahan. Mengabaikannya memakan diri kau dari dalam. Ia seperti menelan racun sedikit demi sedikit. Melawan balik pula meningkatkan konflik. Ia memberikan si penyerang apa yang mereka mahu, drama dan peluang untuk melakonkan watak mangsa. Jadi, apa jalan tengahnya? Strategi yang elegan dan berkesan. Ia adalah satu soalan. Soalan yang tenang, ingin tahu dan tidak konfrontasi. Apabila seseorang melontarkan mikroagresi kepada kau, tarik nafas, pandang mata mereka dengan ekspresi neutral, sedikit ingin tahu, dan kemudian dengan nada yang jujur, tanyakan soalan ini. Apa yang awak maksudkan dengan itu? Itu sahaja. Tiada tuduhan, tiada drama. Hanya satu permintaan mudah untuk penjelasan. Kenapa ia sangat berkesan? Kerana ia serta-merta mengalihkan perhatian. Mikroagresi berfungsi dalam zon kelabu, dalam subteks yang tidak diucapkan. Soalan ini memaksa subteks itu keluar ke tempat yang terang. Beban untuk menerangkan kenyataan yang janggal itu kini kembali kepada orang yang memulakannya. Kau bukan lagi mangsa. Kau adalah seorang pemerhati yang ingin tahu, yang hanya meminta data tambahan. Sekarang, si penyerang berdepan dengan 3 pilihan dan semuanya tidak bagus untuk mereka. Pilihan 1, mereka menggandakan agresi. Maksud saya, awak tahu kan, wanita memang lebih emosional. Hasilnya, bagus. Sekarang niat sebenar mereka jelas. Tiada lagi zon kelabu. Kau tahu dengan siapa kau berurusan. Kau boleh memilih untuk mendidik mereka. Sebenarnya, kajian menunjukkan atau kau boleh berundur. Baiklah,
saya faham pandangan awak. Kau yang mengawal. Pilihan 2, mereka berundur dan menafikan. Tak ada maksud apa-apa. Lupakan saja. Ini adalah satu kemenangan kecil. Kau telah memaksa mereka untuk mengakui bahawa komen mereka tidak dapat dipertahankan. Mereka tahu mereka telah melampaui batas. Kau boleh tamatkan di situ dengan, "Oh, baiklah, bunyinya macam ada maksud tersirat tadi." Kata-kata yang tenang dan muktamad. Kemudian, tukar topik. Pilihan 3, mereka sedar. Bila difikirkan balik, bunyinya agak merendahkan. Ya, maafkan saya. Ini jarang berlaku. Tapi ia boleh terjadi. Soalan kau memberi mereka peluang untuk merenung sejenak. Sesuatu yang tidak akan berlaku jika kau terus menyerang. Dalam semua senario, kau menang. Bukan dengan menjerit paling kuat, tetapi dengan mengawal naratif. Ada beberapa variasi soalan yang boleh kau gunakan. Pilih yang sesuai dengan situasi. Saya tak faham, boleh jelaskan. Ini lebih lembut. Sesuai untuk situasi di mana kau rasa ia mungkin benar-benar satu salah faham, kenapa awak rasa itu sesuatu yang sesuai untuk dikatakan? Ini lebih tajam. Gunakan bila kau sudah penat dan mahu mereka bertanggungjawab secara langsung. Apa yang kelakar sangat? Sesuai untuk komen yang menyamar sebagai gurauan. Ia memaksa mereka untuk menerangkan jenaka yang tidak lucu itu. Kunci kepada teknik ini adalah penyampaian. Nada kau mesti tenang dan ingin tahu, bukan menuduh. Kau bukan sedang bergaduh. Kau sedang menjalankan satu eksperimen sosial kecil. Kau adalah saintisnya dan mereka adalah subjeknya. Penting untuk diingat. Matlamatnya bukan untuk mengubah fikiran mereka. Itu kerja yang meletihkan dan selalunya sia-sia. Matlamatnya adalah untuk melindungi ruang mental kau, untuk menarik satu garisan yang jelas di atas pasir dan berkata, di sini mentaliti cetek kau tidak dialu-alukan. Setiap kali kau menggunakan soalan ini, kau melatih orang di sekeliling kau bagaimana untuk melayan kau. Kau mengajar mereka bahawa perbualan dengan kau memerlukan kejujuran dan kejelasan, bukan sindiran pasif. Jadi, lain kali kau rasa sengatan komen yang pelik, itu jangan abaikan. Jangan biarkan ia bernanah di dalam fikiran kau, membuat kau mempersoalkan diri sendiri. Hanya tarik nafas, pandang mata mereka dan tanya soalan itu, apa yang awak maksudkan dengan itu?